rakan-rakan yang saya muliakan, dan anak-anak pendeka madani yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, semarak semangat memartabatkan budaya, mengangkat semangat warga yang bangga dengan warisan budaya dan seni pertahanan diri Melayu yang agung. Jadi saya ucap tahniah kepada anak-anak pendeka madani yang hadir pada hari ini. Tentunya saya di antara yang bertuah kerana mengikuti sejarah kebangkitan kebangsaan Melayu, gerakan Islam awal, dan yang bersama dengan kebangkitan kemarahan seni pertahanan diri, pelbagai pertubuhan silat termasuk yang ada dari zaman Datuk Mio Abdul Rahman kepada Ustaz Hanafi dan lebih-lebih lagi Pandak Majid. Itu di antara 3 tokoh yang saya kenal, yang sedikit sebanyak saya belajar silat dari mereka. Anak-anak yang dikasihi, apa istimewanya majlis hari ini? Majlis ini menghimpunkan kekuatan anak-anak bangsa. Kalau mau maju bangsa ini, dia maju dengan semangat, dia maju dengan disiplin, dia maju dengan ketahanan diri, dia maju kerana bangga dengan budaya Melayu yang agung itu. Dan kebanggaan ini, kebanggaan di negara kita Malaysia, dari zaman Kesultanan Melayu Melaka, dengan pencak silat yang dikenali dari Laksmana Hang Tuah, Jabat Kasturi, Lekiu dan Lekeh, dikenali sebagai orang yang amanah, orang yang kental semangatnya, orang yang disiplin, orang yang berakhlak mulia, yang benci dengan kezaliman, benci dengan penindasan, benci dengan buli di kalangan kita. Kehebatan pertahanan diri ini bukan untuk kita bersikap angkuh. Saya kenal Ustaz Hanafi cakap yang lama dengan saya di Kampung Baru, di Yayasan anda dan mula mengasaskan ABIM, 10 tahun dengan Pandak Cikgu Majid. Orang-orang ini, tokoh-tokoh yang kita raikan hari ini, dia tidak baik dengan saya atau memuliakan kerana saya Perdana Menteri. Tapi mereka baik dengan saya kerana semangat dan perjuangan memartabatkan orang Melayu di negara kita. Apa hebatnya? Hebatnya kerana Melayu yang semangat dan disiplin itu tahu adab, tahu akhlak, tahu hormat sama-sama Melayu, tahu hormat kepada bukan Melayu, tahu menjaga negara ini dengan aman, adil dan bahagia bagi semua. Dia bukan menanam semangat untuk benci kepada orang, untuk menghina kepada orang, tapi untuk angkat martabat kehebatan dan akhlak orang Melayu itu sendiri. Saya faham dari Pandak Majid, saya faham dari Ustaz Hanafi, Datuk Mio Abdul Rahman, dan sebelumnya almarhum Datuk On Jaafar yang mendukung ini semua.
Mereka mau orang Melayu itu punyai disiplin, punyai akhlak, supaya dapat memimpin negara ini. Bukan untuk benci pada orang lain, bukan untuk hina kaum lain, tapi untuk tunjukkan bahawa Melayu itu adalah bangsa yang hebat, berdaulat, rajin dan berdisiplin. Ini yang saya kenal. Dan saya percaya lebih-lebih lagi dengan rekan saya yang memimpin Persatuan 5 Generasi, seorang tokoh muda yang hebat mengangkat kawan-kawan. Hari ini himpun semua. Dan saya percaya kalau inilah semangat pemimpin-pemimpin badan silat dalam negara kita, supaya ada semangat muafakat di kalangan kita. Badan-badan boleh bergerak sendirian, melatih cara masing-masing, tetapi kita terikat dengan semangat dan kita mulakan pada hari ini, hidupkan semangat pendekar madani di negara kita. Dan saya akan mulakan insya-Allah untuk tahun ini bergerak segera. Dan saya sebut tadi untuk menggerakkan kegiatan mulai tahun ini juga. Supaya pendekar madani ini tidak hanya bergerak pada hari ini, tetapi dengan penyelarasan oleh Presiden Pertubuhan 5 Generasi, membantu pejabat Perdana Menteri menyelaraskan kegiatan semua pertubuhan silat ini, maka saya tugaskan Datuk Haji Abdullah Ghani untuk membantu menyelaraskan. Dan ayagan ini untuk pendekar madani, saya mulakan dengan peruntukan dari kerajaan madani 2 juta ringgit. Tugas kita, sekali lagi saya sebut, bangsa Melayu tidak akan gagah. Bangsa Melayu akan merempat. Bangsa Melayu akan terus dihina, akan kecil kalau tidak ada semangat bersatu, kalau tidak ada disiplin, kalau tidak ada kekuatan menguasai ilmu, dan ada kebanggaan jati diri dan memuliakan budaya mereka sendiri. Saya tegaskan semula, sejarah kita sejarah gemilang. Bila kita sebut Kesultanan Melayu, Melaka itu apa? Kuasa, ya. Tapi kuasa kerana ilmu, kuasa kerana kepintaran, kuasa kerana teknologi, kuasa kerana semangat dan akhlak dan disiplin yang kuat. Dan itu yang harus kita tanam sekarang. Dan inilah falsafah madani. Bila kita sebut negara madani dan kini pendekar madani, kita menghidupkan semangat yang sedemikian. Dan saya percaya Menteri Pendidikan akan gerakkan kegiatan ini, pendekar madani, masing-masing persatuan, tak ada masalah bagi saya. Tetapi ada satu saluran utama. Kita adalah satu bangsa, satu budaya. Dan seni pertahankan diri ini bukan untuk bermegah, bukan untuk angkuh, bukan untuk sombong, tapi untuk melatih anak-anak bangsa kita. Dan kita akan pastikan semua sekolah-sekolah kita mendukung semangat pendekar madani ini. Dan seterusnya di Politeknik, di Institut Pendidikan Guru, Pendidikan Tinggi, kita akan hidupkan ini sebagai suatu kegiatan yang menyatukan semangat anak-anak muda dengan satu matlamat, mengangkat martabat, harkat
dan darjat bangsa ini. Boleh? Baik. Jadi yang hadir ini pegang satu amanah besar. Orang-orang ini mesti pintar, kental semangat mereka, kuat disiplin mereka, patuh kepada guru-guru mereka, cinta kepada ibu bapa mereka, dan kasih kepada negara Malaysia yang tercinta ini. Apatah lagi hari ini adalah Hari Malaysia 16 September. Pagi tadi, jam 9, saya sampai dari Doha, negara Qatar, sampai ke Pulau Pinang. Perjalanan hampir 8 jam dari Doha. Saya ke Doha tak sampai 1 hari. Untuk apa? Sidang tergempar. Ketua-ketua negara Islam dan negara Arab membincangkan keganasan, kezaliman, kebiadaban Zionis Israel yang terus membunuh, memperkosa, memusnahkan nyawa, harta benda dan tanah air Gaza dan Palestin. Mutakhir sanggup serang negara jiran Qatar. Saya mewakili Malaysia, tapi saya bagi pandangan yang tegas. Saya mewakili semangat pendekar silat madani. Mewakili semua guru-guru silat yang ada dan menyatakan dunia Islam mesti kuat. Kuat dari rumah tangga kita, kuat dari negara kita, kuat ekonomi, kuat semangat, kuat roh Islam, kuat akhlak, dan kuat pertahanan negara masing-masing. Baru boleh kita bina kekuatan. Dan dalam ucapan depan raja-raja dan ketua-ketua negara Arab dan negara Islam satu dunia, saya katakan, jangan kita akui, jangan kita ada hubungan diplomatik dengan Israel sama sekali, dan jangan berdagang, jangan berkawan kepada negara zalim yang menindas rakyat. Dan anak-anak tahu mengapa saya berani bicara begitu. Karena saya mewakili rakyat Malaysia, dan kerana saya juga di antara yang dilatih oleh guru-guru besar ini apa arti silat dan semangat roh perjuangan Islam dan Melayu yang mesti kita bawa. Anak-anak dikasih sekalian, seperti mana kata guru-guru silat kita, disiplin untuk jadi gagah. Gagah bukan hanya di gelanggang, gagah dalam kehidupan. Gagah itu kerana jiwa yang bersih dan akhlak yang mulia. Jiwa yang bersih dan akhlak yang mulia tidak mengizinkan sikap menghina atau bongkak dan takabur. Ada anak-anak kita yang terlatih setelah pintar dalam sepak terjang silat ini, ada unsur-unsur keangkuhan, kesombongan. Ini mesti dilenyapkan. Ini sahaja yang boleh menjamin kejayaan rakan-rakan. Sekali lagi saya tegaskan, badan-badan silat boleh teruskan dengan warisan pengasas dan guru-guru besar mereka dulu. Tetapi kita selaraskan dari semasa ke semasa. Dengan dana awal ini,
untuk menghimpunkan. Dan dalam pusingan kedua, sama ada akhir tahun ini, kalau ataupun awal tahun depan, ya kan, kita akan adakan majlis besar-besaran sama ada di Kuala Lumpur atau di Putrajaya. Anak-anak setuju hadir? Setuju? Ya kan, kita pastikan yang hadir ini semuanya diundang sama ada di Putrajaya ataupun di Kuala Lumpur, insya-Allah. Hari ini juga Berdatuk Dihaja Pandak Majid yang sudah pun berusia dan agak uzur sedikit, tetapi kita hormat kerana sanggup bersama kita semua dan anak-anak semua. Berapa bulan lalu, bila menemui beliau di Kedah, saya kenangkan pengorbanan, jasa dan khidmat beliau. Saya katakan tadi, nasib saya begitu baik. Orang boleh cerita pengalaman-pengalaman pahit hidup saya, tetapi ada keistimewaannya. Seperti mana saya sebutkan tadi, bertahun-tahun dengan Ustaz Hanafi di Yayasan Anda, di Habib dan di rumah beliau. Kemudian puluh-puluh tahun dengan Cikgu Majid. Acara di rumah saya di Segambut, acara di Gurun. Dan beliaulah di antara tokoh yang tidak langsung mempedulikan sama ada saya terlempar di luar atau di dalam. Ini sahabat setia yang sanggup bersama suka duka. Sebab itulah pada hari ini, pada Cikgu Majid, di antara sebab saya cadangkan supaya ada perhimpunan besar, di antara yang paling besar mutakhir ini, perhimpunan silat semua pertubuhan yang kita raikan, di antara yang besar, kerana ramai tokoh-tokoh besar kita sudah pun meninggalkan kita. Dia yang ada, walaupun uzur, kita jadikan majlis ini meraikan tokoh silat negara, Datuk Dihaja Pandak Abdul Majid. Bagi kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan akan memberi pengiktirafan yang sewajarnya kepada beliau selari dengan pengorbanan beliau selama sekian lama dalam dunia silat, yang berarti juga latihan kepada anak-anak bangsa selama puluhan tahun. Jadi anak-anak yang dikasihi sekalian, ini satu permulaan besar. Anak-anak hadir pada hari ini membawa dan mencetuskan sejarah baru negara Malaysia. Sejarah pendekar madani. Pendekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.